Betul ke orang kata buat sekali je facial tu boleh terus cantik? Banyak cantik. Sebenarnya kesihatan dan kecantikan kulit kita ni is a journey. Your skin is a journey. Sebab tu kata your skin journey. Orang tak cakap your skin destination. Kadang-kadang hari ni kulit kita cantik, bersih, sihat, tapi kalau tak dijaga dengan betul, dengan penjagaan skincare rutin yang betul, pemakanan yang betul dan juga facial atau rutin rawatan kulit yang betul, kesihatan kulit kita ni tidak dapat dikekalkan sehingga bila-bila. Sri Wajah pernah didatangi oleh seorang customer ni. Dia salah seorang lawyer. Kita fahamlah kerja lawyer ni kadang-kadang busy, banyak jumpa orang keluar sana sini. Mula-mula bila dia datang tu memang banyak sangat parut tu, tapi alhamdulillah dalam masa lepas 3 bulan muka dia nampak ada perubahan, sangat banyak perubahan. Parut dia banyak kurang, tapi baru-baru ni sayangnya dia datang semula ke Sri Wajah dengan muka yang banyak jerawat-jerawat aktif. Apa yang ingin saya share dekat sini, sebenarnya kita jangan terlalu bersenang hati ataupun tidak menjaga kita punya rutin skincare dan juga makanan dan kita punya aktiviti harian, sebab benda-benda ni sebenarnya adalah faktor-faktor luaran yang akan menyumbang kepada masalah-masalah kulit. Nak tahu kesihatan kulit anda? Jom datang ke mana-mana cawangan Sri Wajah untuk free face scanning dan sesi consultation.